sekarang ni panas kan. Saya tambah solar panel kat tepi ni bagi redup sikit tempat kerja saya. Kalau kat Kedah hari tu saya test masa balik kampung, saya tengok kereta saya kat luar ni guna thermal camera, sampai 80 darjah Celsius lah dia punya body kat luar tu. Kalau tengok dalam kereta, area yang redup sikit dalam 30 darjah Celsius macam tu, dekat hotspot dalam 51-52. Ini kereta saya lah. Kalau kereta biasa tengah musim panas ni kan, dia maybe dalam kereta sampai 70 darjah Celsius. Tapi disebabkan saya dah install exhaust dekat sini, dia jadi sedut semua udara yang panas kat dalam kereta keluar. Jadi haba tu tak terkumpul. Bila orang kaitkan matahari yang panas ni dengan kenaikan harga minyak, orang kata pakailah solar, kereta solar. Sampai ada orang mesej saya tau, bang, ajar saya macam mana tukarkan kereta kepada kereta solar EV macam abang buat. Tak, ini bukan kereta EV. Ini hanya kereta yang ada sistem solar, saya letak dalam tu. Saya memang ada plan sebenarnya untuk ada kereta EV. Korang tengok, atas bumbung ni pun saya dah ada dalam berapa kilowatt ni. Ni dekat 6x8, 4800 kilowatt solar panel. Banyak lagi bumbung kat sini yang saya akan gunakan solar panel. Jadi saya expect lah bila dah siap studio ni dalam 15,000 watt solar panel sahaja. Jadi memang sangat-sangat menguntungkan kalau saya pakai kereta EV. Kena pula sistem solar yang saya pasang ni daripada Daya. Dia orang bagi sekali charger EV. Korang tengok ni. So saya boleh guna cucuk kat sini untuk charge kereta elektrik saya. Bukan saya lagi, saya tak ada kereta elektrik sekarang. Tapi kalau saya ada kereta elektrik, saya boleh buat wiring adjust sikit, pasang dengan charger ni, terus charge. Ni charger dia. Cuma kereta EV tak ada modal lagi nak beli. Saya kalau boleh tak nak berhutang tau. Kalau saya trade in pun, maybe jual kereta Alza lama ni, harga dia kalau saya tengok Scroot, saya masukkan nombor plate kereta saya generate dia punya report, dan kalau kita tengok report saya tak ada kemalangan, banjir, kena curi ke apa. Saya tengok harga dalam 16,000, 17,000. Kereta lama kan. Kalau saya nak jual, pergi ke Scroot listing, boleh jual kat sini. Cuma kalau nak masuk listing ni, kena buat dululah Scroot inspection. Tinggal saya nak isi dia punya form ni. Buat masa sekarang, location untuk inspection ni ada dekat KL, Scroot punya workshop. Saya rasa tak lama lagi bertambah tau bengkel yang boleh buat Scroot inspection ni. Baru confident kereta tu dah disah kan. Cuma itulah, saya tak tahu added value dia bila saya ada solar panel yang dah mounting custom mount kat atas ni. Lepas tu sambung dekat kita punya sistem bateri kat belakang. Bateri solar saya tu dalam 4,500 watt hour dia punya bateri tu. Kalau camping 5-6 hari tu confident lah. Kalau emergency nak survival ke apa, lama boleh survive sebab solar panel atas ni 300 watt. Sehari tu dalam 1,200 watt hour kita boleh jana. Banyak masak nasi semua lepas. Lepas tu ada satu soalan orang selalu tanya saya, kenapa tak buat kereta yang berkuasa solar? Kita boleh buat kereta yang berkuasa solar. Cuma bukan solar panel tu ada dekat kereta. Solar panel tu asing. Macam saya tengok tadi, saya punya solar panel yang korang tengok gedabak ni 4,800 watt. Dia punya rating solar panel tu. Bayangkan kalau kita nak charge kereta dengan 6,000 watt, tak cukup ni 4,800. Kena tambah lagi. Maybe saya tak tepi-tepi ni dalam lagi 4 keping solar panel yang besar macam ni, untuk dapat lebih 6,000, maybe 6,000 kat 7,000 watt solar panel. Jadi solar panel tu kalau ada dekat kereta, dia tak praktikal. Kalau nak, kita kena asing dengan solar panel tu dekat tempat pengecasan yang kita buat sendiri. Lepas tu kereta kita datang parking kat tempat cas kita yang menggunakan tenaga solar. Itu boleh. Itu kira boleh lah, consider lah kereta yang bertenaga solar. Sebab tenaga tu dapat daripada solar. Alang-alang korang nampak saya pasang solar panel tepi ni, dia condong dia berbeza dengan condongan yang kat atas ni. Jadi kita tak boleh sekalikan. Kita kena asingkan rantaian solar panel ni ataupun berbeza dia punya string. Untuk string solar panel yang banyak macam ni, kita kena pakai inverter yang ada lebih MPPT controller lah. Kalau macam DY ni, saya pakai yang jenis input dia 2 MPPT untuk solar panel. Kalau saya tengok sini, solar panel string pertama tu dapat 121 watt. Yang kedua tak ada dapat apa-apa. Bagi saya cek balik dia punya detail tepi ni. Dia punya PV input voltage 150 volt minimum. Yang kat sini dua panel tu dapat dalam 89 volt je. Jadi tu yang tak masuk charge tu. Jadi kalau nak guna, saya kena tambah lagi solar panel kat tepi ni lah. Maybe dalam 4 lagi ke. Lebih 150 volt baru boleh guna. Menarik sebenarnya kan, tajuk kereta bertenaga solar. Cuma sekarang belum lagi lah, saya tak boleh buat lagi. Tunggu maybe saya dah habis
sewa studio yang lama tu, saya dah pindah semua ke sini. Ada duit lebihan sikit tu, mungkin saya boleh usahakan lah. Tapi kalau ada company kereta nak pinjamkan, kejap, cepat sikit kita buat video. Alright. Itu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa kalau korang nak jual ataupun beli kereta second hand, pergi ke Scroot. Boleh tunjukkan berapa kita punya anggaran harga kereta, kita punya rekod kereta, okey tak okey kepada accident ke tidak. Pergi kat Scroot. Dia lebih telus lah. Alright. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Panas ni. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.